Korang tahu tak apa kandungan yang ada dekat dalam vape tu? Dunia e-liquid ni antara pencipta dan imajinasi. So korang kalau nak tahu dengan lebih lanjut, hari ni korang kena dengarkan bersama Iwan. Sebab Iwan akan rungkaikan segala yang ada berkenaan dengan vape ni. Seperti yang semua orang tahu, di Malaysia vape semakin mendapat tempat di kalangan perokok tegar yang ingin berhenti merokok dan juga yang ingin berikutan kenaikan harga rokok yang sekarang dah hampir tak terkawal lah. Walaupun hari ni Iwan nak share pasal tentang vape, walaupun Iwan sendiri tak merokok, tapi Iwan akan share serba sedikit dan Iwan akan cuba hubungi orang yang buat e-liquid untuk vape ni, untuk kita tahu dengan lebih lanjut apa yang korang boleh tahu berkenaan dengan vape ni, dan apa yang korang tak boleh buat ke, boleh buat ke apa, nanti kita akan rungkaikan hari ni. So, bagaimana rokok e-elektronik ataupun vape ni berfungsi? Cara rokok ni berfungsi dengan menggunakan bateri ataupun tangki e-liquid dan modular. Pada peringkat awal, teknologi e-cigarette ni tidak begitu maju dan lama kelamaan direka dalam kawalan digital lah. Dulu kalau yang bagi pernah perasan, ada bentuk macam pen kecil je kan. Makin lama dia punya bentuk dia makin lama makin besar, dan makin bagi Iwan, bila dia makin ada perubahan, maknanya makin ada improvement lah daripada yang lama kan. Setelah beberapa ketika, bentuk dan teknologi rokok elektronik ni berubah serta teknologi menggunakan chip ataupun modular semakin berkembang. Teknologi chip dalam modular memudahkan pengguna rokok elektronik ni mengawal jumlah watt untuk memanaskan atomizer ataupun tangki e-liquid tu. Mengikut pengalaman pengguna, mereka mendapat kepuasan maksimum apabila menggunakan modular yang berchip. Alright, bagi yang tengah mencari tiket bas, korang boleh pergi ke website kita orang di www.mycampusradio.com. So apa bezanya website My Campus Radio dengan nak order tiket bas kat tempat lain? Beza dia, dekat website kita orang, korang akan dapat 10% diskaun jika korang masukkan promo kod iaitu MKR10. Korang akan dapat diskaun 10%. Selalu kalau beli benda kena 6% GST kan, tapi kita orang akan bagi korang 10% diskaun kalau korang beli kat website kita orang. Alright. So topik hari ni berkenaan dengan vape. So Iwan dah dapat boleh dikatakan pengasas jugalah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum. Cik boleh kenalkan diri tak? Ya, saya nama Mak Iwan. Okey. Cik boleh saya panggil Wan lah? Boleh. Okey, Cik Wan nak tanyalah. Cik Wan, apa nama brand Cik Wan Nama brand saya Kraken. Okey, Kraken. So far dah berapa lama dah buat bisnes vape ni? Dah dekat 2 tahun lah. Oh, lama juga. Alright, topik kita orang ni berkenaan dengan vape. So kita orang nak tanya juga macam mana Cik Wan boleh dapat inspirasi nak buat flavor vape ni untuk Kraken ni? Okey, inspirasi sebenarnya saya buat tu sebenarnya untuk berhenti merokok sebenarnya. Okey, lepas tu saya nampak produk ni boleh pergi worldwide lah, itu je. So saya nak cuba bisnes yang boleh go to worldwide dengan senang lah. So far dah ke mana dah? Yang paling jauh dah pergi Kraken yang dah sampai lah? Macam saya dah sampai 7 negara actually. Okey. Macam Malaysia, Thailand, Indonesia, France, Holland, Germany, UK. Ui, gila bapak. Alright, so kita orang nak tahu jugalah, sepanjang 2 tahun buat business flavor ni kan. So macam mana reaksi pembeli Cik Wan? Reaksi tu macam mana je? Maksudnya dia orang macam suka ke bila sekali order 5 kali ke apa kan? Okey, suka tu dia subjektif pasal benda ni rasa dia agak subjektif sikit, tapi dia macam let's say katakanlah you minat coklat kan. Okey. You minat satu coklat ni, kalau you ada orang dia boleh makan Cadbury tu sampai dia mati tau. Okey. Dia memang minat. Alright. Sama lah macam produk saya, dia kalau dah ada yang suka tu, most saya punya sustain user lah, chain user lah. Maknanya repeat order tu kalau macam kalau contohnya macam katalah seorang student kan, dah biasa macam flavor coklat, so diorang selalunya akan repeat coklat jugalah, lebih kurang macam tu lah. Ya, saya faham. Alright, Cik Wan, lepas ni Cik Wan nak share dengan kita orang lagi